So antara yang pertama tu adalah pasal halal. Saya pun kita terfikir kenapa halal kan. Yalah, saya fikir asal halal. Halal tengok, yalah ni benda-benda yang kita fikir halal. Berapa banyak industri tu, berapa besar industri tu, kenapa US concern terhadap halal tu? Sebab bukan itu pun yang menjadi kita punya main export kepada US kan. Compare tu ENE punya or even main import kita daripada dia pun. Mungkin dia kata tu menghalang dia untuk lagi banyak import, lagi banyak export kepada kita. Mungkin makanan lah kan. Contohnya, tapi tak adalah. Tak adalah banyak sangat. Kan, mungkinlah itu mungkin perlu kita tanya orang yang Cuma tahu exactly. bila baca kepada report yang katakan projection industri halal tu kepada by 2030 mungkin cecah USD 10 trillion bukan billion, trillion. So apa sebenarnya yang, sebab halal actually is something yang more than just product. Sebab dia ialah satu knowledge. And dia boleh dihybridkan dengan pelbagai industri lain. Macam misalnya di Malaysia, kita ada food industry. Food industry tu sendiri dah satu industri. Kemudian bila dia pairing pula dengan penghalalan ataupun standard halal tu, dia dah jadi amplify lagi. Sama juga macam kosmetik. Yang saya faham, kosmetik dah memang an industry by itself. Tapi ada demand yang besar kepada kosmetik yang halal. Jadi sebab tu dia tengok demand tu besar. Kan? Dan benda ni, inilah saya punya analisis. Dia melihat ni akan jadi satu advantage yang besar bagi Malaysia. Dan in that sense, knowledge tentang halal ni somehow dimonopoli lah oleh Malaysia sekarang ni. Somehow lah. Of course orang boleh belajar apa semua, dan kita pun kena kena fikir akan datang. Kita kena aware jugalah yang ni adalah kekal menjadi, bukan sekadar menjadi peneraju, sebab saya tengok dasar nak jadi peneraju, tapi kita juga menjadi rujukan dan orang kata apa, hubnya. Sinilah tempat dia. Bukan kita tak nak orang lain pandai tentang halal ni, tapi itu kita punya advantage. Bagaimana kita nak fikir tu dalam konteks kuasa. Lepas tu contohnya digandingkan pula, dan memang saya tengok ada dasar tu ke situ, digandingkan pula dengan Islamic finance. Kan, ini sendiri satu perbincangan panjang lah. Mungkin orang kata itu basically just finance lah kan. Okey lah, itu satu perbincangan lain. Tapi ada demand dan sebagainya. So memanglah ni orang kata apa, macam masih lagi satu cara fikir yang reaktif lah. Kita tengok apa yang demand yang ada, apa kelebihan yang ada. Tapi kalaupun ini kita fikir dalam konteks kuasa pun sebenarnya, dan kita kembangkan betul-betul, dah boleh jadi macam-macam. Macam contohnya, mungkin dulu asalnya bank is just a business. Mungkin orang-orang ekonomi yang menonton ni boleh betulkan saya kalau saya salah. Pada permulaannya bank is just a business. Kemudian berkembang menjadi industri, finance industry. Bila ada orang yang kontrol industri ni, dia boleh tentukan apa rule and regulation.